Ramai orang ingat bahawa hijrah adalah satu riwayat hidup baginda Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah. Tapi hijrah bukan sekadar itu, tetapi ia juga lahir setiap hari dalam diri kita. Hijrah menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Hijrah berpindah daripada kelalaian kepada mengingati Tuhan. Hijrah menjadi manusia yang lebih beradab, berkasih sayang dan juga bertamadun. Hijrah adalah milik semua orang. Semua orang boleh berhijrah, berubah, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menantikan dan merindui bagi mereka yang ingin kembali kepadanya. Jom kita mulakan tahun baru hijrah ini dengan semangat yang baru, doa, syukur dan harapan baru kita menjadi manusia yang lebih memberi manfaat kepada diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara. Salam Ma'al Hijrah 1447 Hijri.